ramai pengusaha cendawan mengalami kerugian kerana gagal akan memasarkan cendawan tersebut dan akhirnya menjadi sisa pertanian. Rugi! 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 Aku mahukan inovasi! Oleh itu, kami, Wali Agro PMS telah mencipta satu inovasi iaitu sambal garing cendawan yang telah tukarkan sisa menjadi rasa. Sambal garing cendawan ialah alternatif daripada sambal ikan bilis yang berasaskan cendawan. Ianya rangup, pedas, tinggi serat, rendah kolesterol dan sesuai untuk setiap lapisan masyarakat. Kami mesasarkan pelajar, pekerja sibuk, ibu-ibu, traveller, jemaah haji dan yang paling penting kepada mereka yang mencari inisiatif makanan sihat. Produk ini dipasarkan melalui online dan offline seperti TikTok, TikTok Shop, Shopee, Instagram, Facebook. Offline pula melalui pameran, jualan secara terus, ejen dan mencari stokis. Wali Agro PMS mengawal keseluruhan rantaian nilai bermula daripada penanaman cendawan, kemudian pemprosesan produk, pembungkusan dan penghantaran. Kami juga turut bekerjasama dengan pihak agensi serta rangkaian reseller untuk memperluaskan produk di pasaran. Sambal garing cendawan bukan sekadar makanan, tetapi ia merupakan inovasi yang mengubah sisa kepada nilai. Waste to taste. Sisa menjadi rasa. Rasa berkualiti, nilai berganda.